jika jatuh Lebanon, Iran kalah, maka seluruh negara Islam akan ditawan daripada Jakarta sampailah ke Turki. Istanbul sampai Jakarta akan jatuh serentak. Jangan kita sangka apa yang berlaku di Iran tak ada kena dengan kita. Hanya tunggu masa kita. Mereka sebut Jakarta berkali-kali. Mereka sebut Istanbul berkali-kali. Mereka tak sebut Kuala Lumpur. Dan atas dasar inilah ulama Sunni kita mengatakan pertahankan Iran. Bukan kerana Iran Syiah, tetapi kerana apabila habis Syiah, Sunni akan hancur. Oleh sebab itu, ulama kita bersepakat, 600 ulama kita yang sebagaimana sebut dalam kuliah tahun lepas barangkali, mereka telah mengeluarkan pernyataan bersama bahawa pertahankan menentang Amerika yang menceroboh negara Islam sama ada Syiah ataupun Sunni adalah kewajipan setiap Muslim. Dan dikeluarkan oleh kebetulannya adalah Mufti Pakistan sendiri, dan Mufti Tauqi Usmani ini dianggap sebagai mufti yang paling berwibawa setakat ini dalam negara Islam. Dan dia telah menyatakan fatwa yang sama.